Selamat pagi guys. So sekarang ni aku berada dekat Petaling Street. Aku nak buat POV street photo dengan menggunakan Fujifilm X106 aku ni. Dah lama gila tak pakai kan. Tapi konten kali ni agak berbeza. Aku buat POV. Macam mana setup dia aku tunjuk korang sekejap lagi. Sekarang ni cantik gila cuaca. Baru pukul 9.30. Cahaya matahari baru masuk. So kat sini orang belum buka kedai lagi. Baru nak buka. So sekarang ni aku nak jalan-jalan. Nak kejar cahaya matahari untuk ambil gambar. Jom guys, nampak tu? Mantap. Kedai semua tak buka lagi. Masih tutup lagi. Aku dengan Hux kat belakang sana. Dia pun tengah shoot juga. Okay, kita pergi dekat area sini ada temple. Hopefully cahaya matahari masuk cantik masa ni. Jom cerita sikit pasal Fujifilm X106 aku ni. Bagi siapa yang follow aku, nanti jap guys, aku nampak. So guys, ini setup aku. Kau nampak ni aku pakai DJI Osmo Action 6. Letak dekat leher ni, terus aku pakai mikrofon. So buat style POV macam ni. Nice gila. Okay, yang bestnya Fujifilm X100 ni, Fujifilm X106 ni, dia kecil. So kau nak buat pergi mana-mana senang. Dia tak besar, tak berat sangat. Bawa pergi travel boleh, buat street photo pun boleh. Okay, so senang. Sekarang ni, jom sambung shoot. Okay, kat belah sini, kawasan Kuil India pula. So kita tengok apa kita boleh dapat kat sini. Ni lawa ni. Kereta ni lawa betul. Tak. Berkilat tu kereta dia. Oh, tu guys tu. Mantap. Dan sebenarnya kat dalam ni korang boleh create korang punya filter sendiri, tapi aku gunakan website Fuji Weekly. So aku ambil color ataupun filter Kodak color. Okay, so kalau tengok warna-warna aku, gambar-gambar yang aku post ni, dia punya warna adalah Kodak color. Okay, so Hux dia nak pergi dekat bahagian sana. Okay, situ lawa guys. Itu, kau nampak tak itu? Nampak tu orang jalan situ. So, kita tunggu orang jalan kat situ. Kurangkan cahaya sikit. Okay, kita tunggu seorang lalu jap. Kita ambil style macam ni. Okay, ready guys. Lalu cepat. Alamak, dia patah balik pula. Lawa gila guys. Ataupun korang dekatkan kat dinding macam ni untuk dapatkan dia punya bokeh tu nanti. Tunggu orang lalu. Mereka dia kena cahaya. Lalu kat cahaya. Nice. Mantap. Aku harapkan orang lalu kat dalam tu sebenarnya. Nampak tu? Ya, tunggu mana ni. Lalulah. Orang lalu. Mantap. So, kita teruskan jalan lagi. Nampak guys, cuaca lawa gila. Inilah kita mahukan kalau tak ambil gambar. Cahaya. Kalau tak ada cahaya memang out gambar. Okay, so sekarang ni tadi kita kat sana. Sekarang kita belok kiri pula. Tengok apa ada kat area sana, okay?
Let's go guys. Oh, dekat sini lawa. View dia kedai makan berlatar belakangkan Menara 118. Tengok ni ni dia guys. Yo lawa. Dia dah letak kain. Lawa lah. Dekat area sini kan, kedai kopi dia memang ramai orang guys. Setiap weekend memang ramai gila orang tu kedai depan tu. Siapa yang tahu kenapa kedai ni famous sangat, cuba korang bagi tahu sikit. Nampak ni, jom kita lalu. Ramai guys. Apa yang sedap. Nampak ni, ramai gila. Okay, kita masuk kat tempat yang agak famous orang ambil gambar juga. Dekat belah kanan ni, ni pun ramai. Tadi cahaya tu ada kat situ kan. So orang lalu silawa. Kita ambil celah-celah pokok ni sikit. Alamak. Itu yang Puah Cukang tu guys, atas tu. Kurangan sikit. Ada cermin guys. Oh, tu pakcik tadi tu. Dapat. Tadi pakcik tu nak dapat ambil sebab tak ada cahaya. Sekarang ada cahaya, kebetulan pula. Rezeki. Kita dekat sini sikit. 50-50. So Chinese New Year dah nak dekat. Dekor Chinese New Year pun dah start keluar dah. Kita cuba ambil gambar Muhammad ni. Okay guys, apa yang best dia, Fujifilm X106 ni, walaupun dia tak ada walaupun dia fixed lens, tapi dia boleh zoom. Dia menggunakan digital zoom tau. So aku just pusing kat sini je. Guys, aku dah nampak sesuatu yang menarik. So kita tunggu orang lalu jap. Ready guys, 1 to go. Go. Mantap. Oh, perfect. Okay guys, ini adalah first time aku buat konten POV dengan menggunakan aku pakai Osmo Action 6 letak kat leher. Lepas tu aku pakai kamera Fujifilm X106. Memang best gila kamera ni. Dan yang paling penting dalam ni dah ada filter, fixed lens dan ringan kau nak bawa pergi mana-mana. So hopefully korang enjoy. Kalau ada gambar tu terblur ke, tak cantik ke, sebab aku dah lama gila tak pakai kamera, hari ni saja nak buat konten POV pakai Fujifilm. So hopefully korang enjoy. Dan ada sebarang idea ataupun ada nak tanya apa, korang komen dekat bawah, okay? Thank you guys. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.